kau nak beli, kena beratur dulu. Tapi tak lama. Kejap je. Jom. Okay, Syah. Salah. Macam mana dia punya harga ni, Syah? Okey, nasi lemak telur mati RM3, telur rebus RM2, ayam goreng RM4 besar-besar. Bakso RM5, rojak RM5, sate, ayam daging sama harga RM1. Nasi impit pun RM1. Kata kita setakat ni besar-besar RM1 bang. Tu. Besar-besar RM1. Apa yang special tentang dia punya ni? Nasi bunjut dia. Mungkin sebab dia bunjut, lepas tu sambal dia. Sambal dia. Sambal dia sambal rasa orang lama. Tapi orang muda yang buat. Kita buka dekat Padas PD Teluk Intan sebelah restoran Udang Galah. Dekat kedai ni betul-betul bersebelahan dengan restoran Udang Galah. Start pukul 4 petang sampai lewat malam. Sampai pukul 12 tu kalau ada lagi kita tunggu. Kita Waktu cuti Jumaat dengan Sabtu. Buka-buka je plastik, dah bau dia punya wangi santan itu. Dia punya nasi memang betul-betul lembut, berlemak. Bila makan dengan sambal manis tu memang kena dengan tekak aku, guys. Harga RM2 untuk satu macam ni sangat-sangat berbaloi. Tapi anda kata kalau korang nak telur, kena tambah RM1 lagi. Satu memang tak cukup. Licin, guys. Korang tengok, ayam goreng dia besar. Masa ayam goreng dia macam kat kedai K tu. Memang best. Untuk harga laksa ni satu RM5. Korang tengok dekat dalam dia, dia orang bagi sekali kacang laksa. Sate ayam dia ni memang lembut. Cukup-cukup rasa. Daging dia pun lembut. Paling best dia punya kuah. Memang alang kajang. Rojak pasang bos, satu bekas RM5. Bismillah. Baik guys, korang tengok dah beratur dah. Dah start beratur dah. Okey, korang orang Teluk Intan jangan lupa datang serbu gerai kita nasi lemak bunjut by Dek Cha. Bye-bye.